Swing trader kata, sabar adalah senjata. Scalper pula cakap, laju itu kelebihan. Tapi, bagaimana kalau saya kata, korang boleh gunakan margin seperti scalper untuk entry swing? Sesuatu yang nampak macam risiko tinggi. Tapi, jika kena gaya, ia boleh menjadikan teknik yang paling power. Hai guys, selamat datang ke Swing Academy dan nama saya Syam. Hari ni saya nak tunjukkan dekat korang teknik rahsia yang saya amalkan untuk entry swing tapi margin macam scalper. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apa itu teknik swing guna margin scalper? Untuk tahun ni, kita kena faham dua konsep asas ni dahulu. Swing entry, ini bermaksud kita masuk position untuk tahan beberapa hari ataupun minggu. Margin scalper, ini merujuk kepada teknik yang biasa digunakan untuk trade jangka pendek dengan penggunaan margin yang tinggi dan leverage yang maksimum. Jadi, bila kita gabungkan kedua-dua ni, kita sedang buat sesuatu yang agak luar biasa. Kita tahan swing, tapi pada masa yang sama kita entry dengan ketepatan yang agresif macam scalper. Kenapa? Sebab kita nak entry paling power pada zone paling ekstrim dengan lot yang dikira secara tepat supaya kita dapatkan maksimum profit dalam risiko yang minimum. Apa kelebihan teknik ni? Sniper entry, scalper punya ketepatan masuk dekat hujung-hujung shadow ataupun body. Reward besar bila korang swing. TP korang jauh, tapi sebab entry korang tepat, SL sangat kecil. Margin digunakan sekali sahaja. Walaupun guna margin besar, tapi hanya untuk entry tepat. Korang letak satu entry je dah cukup. Tak perlu tambah lot. Bayangkan korang entry dengan lot 0.10, SL hanyalah 10 pip, tapi TP 200 pip. Itu bermaksud risiko hanyalah RM50, tapi potensi profit untuk RM1000. Ini adalah kekuatan teknik ni. Apakah syarat dan cara persediaan untuk entry guna teknik ni? Yang pertama, analisa multi time frame. Cari trend besar di daily atau H4. Korang kena make sure korang entry ikut trend utama dan jangan lawan trend. Yang kedua, cari liquidity zone. Yang ni korang boleh gunakan order block ataupun liquidity grab. Korang entry dekat tempat trader lain punya SL. Yang ketiga, gunakan pending order ataupun trigger candle. Setup masuk bila price dah beri signal tertentu. Jangan sesekali FOMO. Entry hanya jika setup lengkap. Yang keempat, kira margin dan leverage awal-awal. Kalau korang tak tahu macam mana nak kira lot size, korang boleh gunakan position size calculator. Korang boleh google je benda ni. Jangan guna lebih daripada 20 ke 30% margin yang ada. Yang kelima, risk management yang ketat. Walaupun entry macam scalper, mindset korang kena macam swing trader. Satu entry, satu risiko. Jangan sesekali entry banyak-banyak dalam satu masa. Jom kita tengok satu contoh di Paygold. Kalau kita tengok dekat sini, price berada lebih kurang 1980. Kita tengok major trend. Dia adalah uptrend. So, kita cari untuk buy. Di sini ada kawasan FVG. Dan kita akan ambil ini sebagai tempat entry. Kita setkan SL seperti seorang scalper, iaitu SL 15 pip. Dan TP kita pula target 300 pip. Dengan menggunakan lot 0.10, kita pun entry. Dengan risiko RM75 sahaja, kita berpotensi untuk buat profit sebanyak RM1,500. Semua ni hanya dengan satu entry sahaja. Ini bukan scalping, tapi entry cara scalper, tahan cara swinger. Kesilapan biasa yang ramai buat bila cuba teknik ni. Korang kena elakkan benda ni kalau nak berjaya dengan teknik ni. Over trading. Dah entry swing, tapi tak sabar, tambah lagi entry baru. Tak kira margin betul-betul. Guna lot besar, tanpa sedar margin tinggal sikit. Bila ada news, habis MC. Tak letak SL ataupun TP. Harap market ikut cakap korang, akhirnya MC. Entry banyak pair, serentak. Fokus pada satu setup saja guys. Trade, lawan trend besar. Entry dah cantik dah, tapi salah arah. Psikologi dan sabar. Walaupun entry macam scalper, korang tetap perlu sabar macam swing trader. Entry dah cantik, margin pun dah kira. Sekarang, kena buat apa?
sekarang hanya perlu tunggu. Jangan tengok chart setiap 5 minit. Jangan ubah TP ataupun SL ikut emosi. Biarkan je setup ni bekerja untuk korang. Trading bukan tentang banyak entry, tapi satu entry yang betul dengan lot size yang betul pada masa yang betul. Kesimpulannya, teknik swing entry guna margin scalper ni bukan untuk semua orang. Korang kena make sure korang ada ciri-ciri ni dulu. Ilmu analisa teknikal sekurang-kurangnya basic. Disiplin kawal risiko dan jangan berubah hati. Sabar tahan setup. Maka teknik ni boleh jadikan senjata rahsia korang untuk growkan akaun dengan cara yang bijak. By the way guys, korang join kelas saya dan saya akan tunjukkan cara yang lebih detail berkenaan swing trading. Percuma je guys. Jangan risau, korang tekan link dekat bawah dan contact admin. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.